Ke kau nak ni? East West. Kum. Nampak dah sikit. Nampak dah sikit. Nak Afiq? Alright. Masuk dulu. Cepat makan. Song East, Song West. Okay. 3, 2, 1, go. Thank you very much. No You problem. look very nice, you two, and you also. No. Aku rasa dia nak jual wheats kat aku. Okay. 3, Okay. 2, 1, go. Tu ada gambar dua orang. Patutnya gambar seorang je. Tapi aku terbuat apa tu? Big apa? White lens. Korang nampak macam orang lady. Okay. 3, 2, 1, go. Boleh dah. Dah. Ni gimana? Ni si aku. Kenapa nak pegang kau? So, seorang siapa duduk timur, siapa duduk barat? So, Afiq Western lah. Westerner. Pusing balik. Sabar Afiq. Afiq duduk situ Afiq. Duduk kat yang ni. Sibuk dia orang kat nak kena buang ni. Lagi aku nak buang kan lagi orang nak. Tengok Afiq dah jadi gambar apa? Front page Vogue. Nak. Kan? Nak. Sekejap, tengkau ada ke benda tu? Oh, dah. Tapi dia kena hitam putih baru jadi sebenarnya. Tapi muka Afiq tu banyak lagi. 3, 2, 1. Hey, tonight's episode is in Brazil. Melangkah punya. I think I know benda ni gimana. Pusing balik belakang tadi. Tak, dia turun ke bawah kayaknya. Oh. So I think jalan ni orang kursi roda guna untuk naik ke atas. I think. Tapi kursi roda apa ada tangga? Tangga tu. Ramp. Camellia. Banyak petals. Petal siapa? Tu. Buka apa? Ice cream. Perisa? Vanilla. Warna pink tu. Vanilla susu. Pregnant. Sakura. Tu ada garden kat dalam ni. Wah, cantik kan? Nak? Mana dah? Boleh masuk. Masuk je lah.
Sorry, garden. Oh, Greenwich Park Home. Who were they? Sikit. Tulis je lah. The Lower Gardens from Greenwich Park. Ni yang kita naik tadi. Lepas tu ada Lower Garden. macam hidden. Oh tak. Patutnya kita lunch kat sini tadi. Kan? Radio boleh. No dog, no sugar, micro scooter, skateboard, rollerblade, walking or radius. Dia tak nak bagi bising. Kan kau tengah bunyi ni. Lepas tu nak dengar bunyi Sinar FM kau. Nak jalan-jalan masuk sikit. Boleh masuk. Masuklah Fik. Oh, Camellia. Nak pergi kahwin tak sampai. Burung tu. Nampak dia punya wings. Looks so pretty. Ni macam yang kecil kan. Terus sakura, dia ada sakura yang kecil. Macam sekejap. Sakura actually ada 7-8 yang ni. Yang ini yang jenis what do you call it? Sekejap. Bukan. Ke dia bukan apa? Bukan, dia beda. Sakura tu, Sakura. Macam Sakura kecil je lah. I want to show you dia ada type. Dia panggil multi-layered petals Sakura. Satu bunga ada minimal 50 petals. Dia berjambak. Apa ni? Banyak. Makanan dia Afiq. Ni rhododendron waiting to kembang. oh tu lah bumblebee tu yang gemuk tu. Spring, bulan 4 mana keluar? Bulan 3, bulan 4. Oh tu camellia. Tu lah. Macam ni kat atas. Suara di atas. Macam tu. Oh tu tangga. Got some stairs here. Tapi nak buat cerita Camellia esok. Boleh tak buat skrip dulu sebelum aku cakap benda bukan-bukan. Tu, cerita tu tak buat lagi. Grape hyacinth. Aku rasa orang tak jalan kat belakang ni. Orang duduk target yang depan tu je. Kan? Lower garden ni. Kan? Tapi cantik lah Camellia tu. Boleh tak kita wifi kat situ? That's worth untuk wifi. Besar. Tapi tak ada bau. Ada ke? Ambil satu kereta. Tak ada. Merahnya. Wedding time. Patut nak wedding orang sebelah kan. Warna lain. Kau ada ni. Mana? Tu tinggi sikit. Kita apa tu? Artificial wedding. Dah mati dah. Teriak. Dia still lagi. Macam ada. Macam pergi klinik lah. Kan? Tutup lah. Oh ni. Oh, Acer. Oh ya. Betul? But itu genus, species apa? Species banyak. Siapa ni? Ni sebab dia sama kan, dia hijau I lah. don't remember the species. Japonica. Oh ya.
Tak yang ni. This one. Sebab dia banyak. one of the reason sebab dia bentuk bonsai. Dekat remember kat Q Damet tu ada rock garden. Ada satu macam ni. Boleh tengok. Dia ada dua, satu Japonica, satu Palmatica. Tengok, ini camellia yang multi petals. Yang tadi tu kan macam 1, 2, 3, 4. Macam tu je kan. Tengok, dia multi layer. Ini macam rose. Tu dah. Rose camellia. Rose. Bila gambar. Tak kembang lagi tu. Habis kemana macam ni? Paling kembar? Ni. Tu juga. Rasa macam nak masuk dalam acrylic resin je. Kan? So that we can enjoy this forever. Kalau nak enjoy forever kau masuk sugar lah, Fik. Oh. Kebab. Ni pink ke merah? Tu. Oh. Kau dominance ke? Ke pokok lain? Pokok lain I think. Pokok lain. Tu belakang tu semua. Tu. Tiba-tiba kau dominance kan? Tak adalah hybrid dia. Multi layered. Multi petals. Oh, ini satu bunga dia. Oh, dua bunga. Bau pagi. Pagi. Tu kenapa pagi ada bau? Ada. Bau pagi. Betul. Wedding. Macam mana? Skirt dia banyak tebal sangat. Buka skirt. Come on. Go. At least I have contributed to ecosystem. I have. Habis. Je lah wifi kat situ. Dia nak habis dah. Itulah. Kat Sheffield baru nak ni kan. Sejuk. Panas. Tengok ni. Besar. Macam magnolia. Remind me bunga chrysanthemum. Dulu kan I have banyak bunga gambar camellia seseorang. Tapi of course lah, tak tahu patut gimana. Ni ambil lagi lah. Nampak macam Pido Padre. You know? Kena pegang ke? Up to you. Kena pegang ke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. One more. I look weird. One. I look weird. Okay lah. I look weird. Macam good morning auntie tu. I look weird. Ke yang ni? Duduk dalam ni. Jangan jatuh tu. 1, 2. Okay, 1, 2, 3. Macam pelik eh. Lighting je lah sebab Macam pelik eh. Macam pelik eh. Okay lah, dia sama. Tu tak ada apa dah. Dia pasang balik. Ni macam naik lagi tinggi ya. Are we going higher? Tapi higher tu macam tak ada apa dah. Kan? Dia macam pasang balik ni. Kita cari benda yang cantik sekarang. Bukan korang tak cantik, macam time will come and you know.
Warna hijau. Apa nama dia? I think nama dia macam Helleborus. Helleborus. Aku rasa nama dia Helleborus. Ni warna dia. Apa je macam ni? Helleborus. Is it? Ke salah? Tak tahu lah. Ni ada goals. Dangerous. Dia banyak juga. Boleh lah green. Macam strawberry lah. Bukanlah. Daunnya. Villages. Yeah. Redis. Helleborus double L. Dia banyak jenis lah. Dia ada warna ni. Dia ada warna ni, Helleborus. Bunga hijau ya. Pernah nampak bunga hijau? So macam ni dia dah tak panggil petal lah. Dia panggil sepal. Dia fuse. Kan? Menurut apa mahiran. Which is IE lecturer aku 20 years ago. Kan? That's very interesting. So adakah petal? You know, jawab soalan tu, do petals photosynthesize? Kita dah tahu dah leaf shades photosynthesize walaupun tak banyak, but do petal photosynthesize? Jadi aku tengah fikir apa study yang menarik. Bunga apa yang ada petal besar enough so that kau boleh measure photosynthesis? Bukan kat Malaysia kat Malaysia. Saya fikir Ini kan kalau ambil satu pun, sorry pokok untuk pelajar tak apa kan. Pam. Nampak dia ada apa tu? Dotted. Dotted pattern. Sometimes ini evolution punya adaptation sebab dia nak bagi tahu kalau ada binatang datang, tempat ni dah ada orang lay telur. So orang tak datang lah rosakkan. Defense mechanism. Telur ataupun satu lagi dia nak tunjukkan macam dia sakit. Sebenarnya dia tak sakit pun. Boleh nampak tembus. Kan? Ni apa? I was wonder, do I know this? Macam nama dia Salvia. Is it Salvia? S-A-L-V-I-A? Ya ke? Rasa salah. Bukan. Salvia ni. Kan? Pretty flower. Mana ice cream? Ada tak orang buat lagu Camellia? Oh kejap, my brain is telling me something. Dia kata ada Ada apa? lagu Lagu Camellia. Camellia. Tapi orang putih. Endut. Macam tak dengar. Bila aku dengar, Fik, bila? Tak nama tajuk lagu ni ada orang nyanyi. Tak, orang tu nyanyi. Memang dalam lirik tu ada Camellia. My tab kata ada tapi endut. Ada. Really? Apa tu? Tak nampak? English. Maafkan aku. Okay, I'm not going to say that to Camellia. Why? Mana maafkan dia. Mungkin Nama orang tu. mungkin dia pidu. Not an Nvidia. Nama orang tu kan dia. Maksud is it endut? Tak nak dengar. Play. Tak tahu Afiq, aku tak tahu. Arrow aku. Kau memang. Keluar arrow. I think Camellia. Tekan One. Camellia maafkan aku, sedih lagu. Apa dosa dia buat dengan Camellia?
Apa dosa dia dah buat dengan Camellia? Cepat kan? Apa lembik sama dia ni? Laki ke tu? Oh, Camellia. Oh, nama orang. Sekali. Nama orang. Dia, I'm talking about pokok ni. Dia cakap pasal apa, Fik? Sekali. Squirrel, tapi kita dah tak ada ni. Haa. Ada orang tinggalkan basikal. Ish. Accident. Dia keluar ni. Oh, bunga. Cantik lah, ambil. Aku I don't think I have a collection ni. Oh, okay. Dia punya bunga. Kau pegang lah. Hai. Sedih tak? Bunga Acer. Bunga Acer. Macam orang tahu Acer tu apa? Betul lah. Maple. Maple. Canada. Lain kali kalau dah benda ni kecil kan Afiq, kau ambil je satu ni. Sabut. Pegang. Ni, apa atas ni? Lepas tu ambil satu daun. Kecil pun tak apa. Macam tu. So, dia ada tempat nak fokus sikit. Tengok. Ambil gambar pun cantik macam tu. Kecil je. So, kalau dia jadi buah, dia panggil apa morphology-nya? Ni. Ni Ambil lah gambar. Amber? Apa amber? Bukan, buahnya. buahnya. Kalau jadi, dia panggil bentuk apa? Belum lagi. Tapi aku dah ajar dalam kelas. Apa? Untuk apa? Aku bisa buat lagi buah Iya. Lepas tu dia berpusing. Oh, wing light. Mana? Dia ada kata dengan helikopter. Dia nak pergi cari helikopter. Dia Oh, kita datang dari situ sana kan? Ni kalau pergi observatory. Di sini lah. Aku rasa dulu aku ikut jalan ni. Sana. Di sana. Lama dulu lah. 6 Jun 2009. Sini. Tak, kita nak pergi sini sebab nak pergi ke tu. Sungai. Cepatlah. Buah dia panggil apa? Tak macam ni. Tebak. Bukan. Itu tebak. Padahal aku dah maki dah masa dekat Kap Melaka tu. Tetra Cup. Kenapa pula Tetra Cup? Tetra Cup. Kau nak cakap Pteridocap. Tapi Pteridocap tu genus pokok. Pteridocapus. Wah. Apa benda masuk hidung? Apa? Nak ni? Macam pulut. Diptera. Diptera. Lepas tu? I don't think ini pokok yang I think it is. Dia macam Tak tanya Google. Bukan. Acer punya tu yang kau tak tahu. But yeah. Diptera. Dia start dengan huruf S, I think. Dia ada banyak variant. Diptera tu boleh jugalah. Samara. Huruf apa? S. Macam mana kata?
Macam mana kau tahu? Macam mana kau tahu, Baik? Aku dah cerita kat belakang tu kan? Lama. Tak, masalahnya lama aku cerita benda tu. Sampai semut jadi saksi. Kita ada video. So, aku siap buat macam ni lagi. Macam ni, salah. Macam ni. Wah, besarnya. I think itu macam kamera. Macam tu kamera. Nak kamera. Tarik beg dia, buat lari. Kau buat lari, Hafiz ambil gambar. Dia datang balik. Hafiz, kamera. Cytoplasmic mutation. I think a form of it. Yang tu putih-putih tu. Kamera? Macam pet Firaun. Betul lah. Dia dua kepala. Satu kau ada piramid, depan piramid tu kan ada pet dia. Pet Firaun. Ambil yang real, yang tak sakit, lepas tu kau ambil yang sakit. Bukan sakit, Newton. Aku tak ambil kat bawah ni je. Ni. Kamera. Kita ambil satu petal dia. Kamera. Come on. Dia even dia. So, again, ambil ni. Satu, yang sempurna. Even coloration. Kamera. Ataupun dia macam ada variegation. Bukanlah variegation. Dia kalau kamera sebenarnya equal. Kalau sebelah ni banyak tu, sebelah tu lagi banyak tu juga. So, ni mungkin a form of variegation. Dia kenapa? Sebab because chromoplast tak ada kat situ. This coloration due to chromoplast. You know, you learn about chloroplast, a myeloplast, another kind of plast. Chromoplast. Color. Bukti dia tak ada coloration kat situ adalah aku tak boleh tengok benda. Aku tak boleh. Boleh dapat lubang. Dia tembus. Kalau dia hanya jadi kat atas sebabkan klorosis kadang, bawah ni still elok lagi. Ni sebab dia memang mati betul-betul kat situ. You know pokok kena klorosis? Bawah okey, atas macam what happened to you? So kalau kamera betul dia separuh tu Sama. Separuh lagi and the other half Macam variegation lah. Dia tak sama. kita panggil dia mottled. M-O-T-T-L-E-D. Mottled macam ni. Ni hampir nak kamera lah macam ni. Sepatutnya kamera the whole flower, bukan satu petal je. Tapi boleh nak tunjuk. Macam ni. Separuh ada, separuh lagi tak ada. Ni pun macam uneven. Ni hampir lah, tapi tiba-tiba ada seorang ni pula. Kalau kamera betul, dia separuh ada putih-putih, separuh merah semua. Banyak yang asap. Pencemaran. Banyak yang asap. Pencemaran. Asap ke tu? Water vapor. Ada orang letak kat situ. Sometimes dia jadi macam tu mottled petals, M-O-T-T-L-E-D, mottled. Maksudnya it's not purely genetic benda tu. Maksudnya ada tempat mati, ada tempat tak mati. It can be environment. It can be light. Apa? Mottled irregular spots on patches. Apa tu?
Sama macam aku nampak. Tekanlah picture. On petals. Sebab condition tu ada juga dalam skin disorder. Ya, macam yang tadi. Afiq, dia tak percaya cakap aku. Tunjuklah kat Afiq. Mottled petals. Biji tak macam kau nampak ni? Yes. Macam aku tahu. Botol ni. Ha? Botol ni. Botol ni? Bila aku ajar botol ni? Ada. Bila? Ajar tu pukul 3. Itu pun sebab Lais lah tak ada choice lah. Sebab dia dah buka 5 kelas. 6 kali yang ke-6 tu dah tak ada orang lah. Dah aku terima pun sebab dia buka fakulti kita. So tu tempat kita beli tadi. So nak pergi pier. Cuba pergi pier. Buang sampah lah. Sampah. Ha? Tong sampah? So? Buang je lah. Apa benda? Buang sampah ni. Aku bawa sampah ke? Sampah Ni yang sampah tadi. Aku pun tak faham kenapa kau nak usung dengan tangan benda tu. Ikat je lah. Paper kan? Paper pun. Tapi dalam tu ada plastik kan? Ni plastik juga. Semua boleh. Mix paper, No liquid, yeah. plastik, can, no air. Mai. Basically sampah lah. Sama. Kalau tak buka apa? Kau buka apa? Ni pokok yang tadi kita duduk juga. Tak buka apa? Kau buka apa? Bila ada dah aku confident. Bila dia botak aku macam apa? Because I'm not dendrologist fakulti hutan. Kalau dendrologist fakulti hutan dia tengok ni dia tahu dah. Ombak. Ni, dia tengok ni. Dia tengok ni. Dia tengok ni dia tahu dah. Sama-sama. Lain. Tu lain. Faham? Yalah. Tu lain. Tak tahu. Ni lah. Tapi orang tak makan lah kat sini kot. Tu yang dekat luar pintu supermarket tu. Dia jual benda tu panas-panas. Lepas tu dia Chestnut. memang korek cakap macam tu. Tak apa, habis cakap lah. Dia cakap pintu supermarket dah dia. Semua kita tahu. Jual tu je. Chestnut. Tapi itu chestnut biasa dimakan tu. Family dia. Horse chestnut. Horse chestnut. Kuda. Horse chestnut. Aku tak rasa orang makan yang ni. Melainkan kalau kau squirrel. Mungkin squirrel pun tak makan. Horse chestnut. Penyumbang besar hay fever aku rasa ni. Apa? Tak percaya kau ambil daun dia? Tak percaya kau ambil? Sama. Tengok. Tak percaya? Sebab dia berbulu. Tapi bunga dia memang lebat lah macam. Pakai bulan 6 tu macam very heavy, profuse blooming. Tak Tracy tak percaya. Apa? Tipu? Ya. Padahal kan dia tak habis berkembang lagi. I just need sikit je selalu. Tapi masih tak skillful lagi. Kalau dendrologist betul, fakulti hutan tu, dia even more skillful than me. Dia kadang-kadang kan tak ada ni pun dia nampak twigs tu pun dia dah tahu dah. Sebab twigs tu pun ada pattern juga. Twigs hujung tu. Tapi nanti kalau kau tanya dia ferredoxin tu apa, dia tak ada jawab pula lah. At least aku tahu. Kerja dia aku tahu kan. So sebenarnya kan I can teach fakulti Betul. yes. Bukan dah teach ke hari tu? Ni macam tak ada daun kan? Aku bodoh lah kejap. Tapi orang yang pandai ni dah tahu dah. But dia. I think nak kena jual kat buku tu. Buku tu
kat kedai, dia ID based on tweets. Oh. Kan lain kan tu. Lain. Bajunya. Itu kalau langgar. Kalau langgar dengan pantas kau lari, make a story out of it. Oh, sini tak boleh masuk. Sikit. Oh, dah macam ada daun dah. Dia kalau tak sampai. Sikit je tu. Tu. Dah sampai sikit. Oh, sorry. Sorry. Oh. Sekejap. Ini yang apa? Meristem? Meristem? Dia tak habis expand. Tak. Dia tak. Oh, bukan. Oh. Tila? Apa kilo? Tilia? Ya. Dia. Cuba tengok. Tilia Tribak. Tillia. Tilia Tribak. I'm just acting. Rasa macam bukan. Macam tu. Tilia? Dia ada. Sama. Tilia leaf, Tilia tree leaf, Tilia tree young leaf. Sama Afiq. Kakak aku dah tahu. Tilia. Tak tahu Tilia apa dah belakang tu. Tilia, I just know Tilia lah. Family Tiliandiaceae. Tilia. Linden. Semua dia mawasi. Iyalah sebab actually korang pernah jumpa Linden ni. Habis ke Linden, remember? Minggu kat mana? Ada. Dekat Botanic Garden. Bila Botanic Garden. Bukan. Ada. Linden. Daun dia macam mozaik-mozaik. Kat mana? Itu bukan Sheffield. Bukan kat dah, Malaysia. nak Malaysia lagi. I'm talking about Malaysia. Kat Sheffield mana Mana ada, daun mana lagi? ada. Kat Sheffield pun botak lagi. Kat mana? Satu petang yang tiada orang. Tiba-tiba kau sampai kata, is this pantai? Mana? Hint, aku hampir curi aerobic bamboo water. Anaerobic bamboo water. Putrajaya. I think dekat Putrajaya. Where? And then we ada dekat tepi river tu, and then we throw batu tu. Remember? Yalah. Depan rumah Perdana Menteri. Putrajaya, dia one of the park dekat Putrajaya. Yelah apa? Mana saya? Yelah. Apa? Dia mula dengan taman apa? Sama bertanya. Bukan. Dia mula dengan huruf W. Warisan. Wawasan. Wawasan ke warisan? Itu Kawasan. Nama pokok tu? Linden. Yelah aku tak boleh nama. Tilia. You took Bukan. it sebab daun dia ada 7 colour. Remember? Yes. Ada lagi gambar tu. Linden. Tilia. Actually, lama dah. It was masa intern, my friend, my kawan intern. Wah, dia orang putih lah kan. Dia lah ajar pokok ni. Masa every other week lunch, jumpa sekali. Dia ajar. Sebab dia orang putih, horticulture kan. So of course dia kenal semua pokok kat sini. Dan dia keep on mengajar sebab dia kata, you remember everything. Kau tahu tak bila dia macam tu kan,
dia lagi semangat nak ajar. Serius lagi, semangat nak ajar. Dia macam dia rasa macam apa yang dia ajar tu tak sia-sia. Sebab dia kata macam selalu orang, yelah, dia cerita ke orang kan, orang macam dengar je lah. Tapi tak sangka bila cakap dengan aku, dengar and actually ingat benda tu sampai sekarang. Dia nampak tak orang appreciate. To me tak ada apa pun. Macam okay. I still remember benda-benda lain. Contohnya naik tiup apa suara koyak. I remember that tu. Betul besar gila. Cancel. Macam orang ikut. MNS ikut. The gate was day before. Aku nak sembahyang Afiq, tapi aku tak bawa air. Aku tayamum Afiq. Aku tanya ada masjid nearby. Dia be surprise kan. Dia oh, tepi tu je. Apa? Minum. Ada lah. Dekat dengan pier ke tak? Pier dekat tadi Greenwich Market. Ha? Greenwich Market. Apa benda yang dekat dengan market? Pier? Muslim player tu lah. Oh, okay. Let's go. Kita nak pergi situ pun. Kan? Dekat pier kan? Lalu situ lah. Jom. Mana? Ada lagi dia ni. Lepas tu terrorizing people tengah piknik. Masalah dia lari kan, dia tak macam apa, macam ke dia buta Poncai tu. Sebab tu dia pakai benda tu. Sebenarnya dia yang apa tu kat assistant. Dia ni assistant human. Tu mesti ganas, mulut kena tutup. Lepas tu kau apa? Kau berak tengah jalan. Tengok Vic. Padahal kan tanah tu bini lah. Macam tak sempat-sempat. Tarik je lah anjing tu kata. Bukan Wancai you can teach ke? No. Come here. Kan dah dekat tanah dah. Itu semua orang tengok. They got the grounds open for it. Apa perasaan berada di utara pula? Timur barat berkali-kali dalam sehari. Ning, Tak ada rasa. tak rasa apa. Kau just cross it tau. East, west. Dia akan rasa affect ke? I think tak kan. Sebenarnya itu tak affect tau. Yang kalau nak affect betul kan equator tu. North south tu itu ada banyak cerita. Kalau kau letak telur tu berdiri. Kalau kau pusing toilet tu pusing, lawan jam, ikut jam. Itu banyak cerita. So west dengan east tak sangat. North south. Tak tahu lah. You didn't bring telur for us to try. Mungkin sebab itu diciptakan manusia kot. Ini kan I think macam tu. tapi equator itu Tuhan yang buat. Tu yang benda yang betul. Yang natural. Mungkin it's not the true prime meridian kosong. Mungkin it's somewhere kat dunia. Tapi Equator tak boleh. Equator memang clearly kat situ. Sebab apa? Sebab you can tell it. Sebab itu adalah the longest circumference Earth. Sebab itu yang paling bonjol. Jadi kau tak boleh tipu. Memang situ lah. Yang ini boleh je seremban kau buat prime meridian.
Dia based on apa tak tahu. Kan, biasa apa tak tahu. Dia just cakap je kan. I think so. Sebabkan they found it first, so not they found it first, they described it first. So tadi sebenarnya kau dah cross banyak apa? Kali. Time zone. Ada perasan tak? Tak ada. So sia-sia. Duduk atas line tu, lepas tu beranak. Macam mana? Kecil je. Tapi ini tu paling bising. Tengok. God. Cantik. Kucing bang. Adakah ni yang dipanggil sebagai tortoise cat? Memang job. Dia jadi warna orange itu sebab ada different apa jeans expression dalam dia punya fur. Oh. Tortoise cat. Kau takkan kau tak belajar breeding ke? Tortoise cat. But animal tak usah. Adalah contoh tu. Tortoise cat.